Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdoa selepas dia mendengar muazzin melaungkan azan, dia baca doa. Tuan-tuan tengok doa ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Pelik tak tuan-tuan? Pelik. Doa ni betul ke daripada Nabi Ustaz? Rawahu Muslim. Semua orang boleh hafal Ustaz, semua orang boleh amalkan. Untuk mazhab Syafi'i, bukan untuk mazhab Syafi'i ni, untuk semua umat Nabi SAW boleh amalkan doa ni. Mazhab apa pun. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita pilih riwayat Imam Bukhari tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kalau orang nak amal doa ni Ustaz, gabungkan dua, boleh. Siapa nak gabungkan dua doa selepas azan ini boleh. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut hadis Nabi banyak. Hadis Nabi ada ratus ribu, boleh mencecah sejuta, termasuk hadis-hadis yang berulang. Kalau kita dengar orang lain baca doa macam lain, jangan bid'ahkan dia. Jangan kata kat dia salah, kita betul. Kita je sunnah. Duk tabik dada, dia sunnah. Dia kelompok sunnah. Sunnah siapa? Habis ke semua hadis baca? Dah habis semua hadis ke baca? Di Malaysia ni, pengikut mazhab Syafi'i, mereka mengikut panduan ulama'-ulama' mazhab Syafi'iyah, yang majoriti adalah ulama'-ulama' hadis, yang besar, yang menghafal ratusan ribu hadis. Ulama'-ulama' ni yang pilih. Kita amal yang ni. Kita amalkan yang ni. Kita amalkan yang ni. Maka tuan-tuan, dengar orang lain baca doa selepas azan, lain daripada kita, tunggu Ustaz. Jangan bid'ahkan lagi. Jangan haramkan lagi amalan dia. Ini amalan hari ni. Ada satu kumpulan yang suka bid'ah orang, yang suka salah orang. Hati-hati dengan kumpulan ni. Dia saja sunnah, orang ni bid'ah. Kumpulan ni hak bajet betul, dia saja ni. Saya ulang sekali lagi doa yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Pelik tak tuan-tuan doa ni? Pelik. Bahkan ada zikir yang Nabi ajak pun tak sama dengan yang ni. Kita baca tadi zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Tu zikir yang Nabi ajak 3 kali pada waktu pagi. 3 kali pada waktu petang. Mai riwayat ni siap ada tambahan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai raditu billahi rabba. Kemudian susunan dia wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dia terbalik-terbalikkan pula susunan dia. Jadi itulah doa yang kedua Nabi sebut. Kita sambung balik. Ending kepada hadis ni. Sesiapa yang membaca doa selepas azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, nescaya diampunkan semua dosa-dosanya.